Assalamualaikum, saya Fatma Nur Maisarah binti Harun, E200351 akan membentangkan tentang projek akhir iaitu cara mengajar kanak-kanak dengan menggunakan bahan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan futuristik. Okey, jadi saya akan mulakan dengan bahan mengajar berkenaan pendidikan asas Islam yang memberi fokus kepada pendidikan awal kanak-kanak oleh ibu bapa dalam Islam. Bahan ini direka untuk membantu kanak-kanak mengenali dunia sekeliling mereka sambil menanam nilai-nilai Islam sejak awal usia. Okey, slide ini bermula dengan Bismillah dan seterusnya doa amalan yang diterapkan kepada kanak-kanak. Okey, slide seterusnya memperkenalkan haiwan berkaki empat, gambar-gambar haiwan yang asas dan mudah disebut iaitu kucing, gajah, lembu, arnab dan tikus. Okey, kanak-kanak dapat mengenali ciptaan Allah yang hidup di sekeliling mereka. Seterusnya ialah slide spesies burung. Burung dikenalkan sebagai haiwan yang boleh terbang dan hidup di udara. Penerangan ini bertujuan untuk menimbulkan rasa kagum kanak-kanak terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contohnya seperti burung kakak tua, burung halang, burung hantu, burung layang dan juga burung enggan. Okey, slide berikutnya memaparkan bendera negara. Melalui pengenalan bendera-bendera ini, kanak-kanak diajar untuk mengenali identiti negara yang hebat di dalam dunia ini. Contohnya seperti negara kita sendiri iaitu bendera negara Malaysia, seterusnya mempunyai negara Brazil, Singapura, Brunei Darussalam dan juga Thailand. Seterusnya adalah slide buah-buahan yang akan diperkenalkan. Kanak-kanak dapat mengenali pelbagai jenis buah yang berwarna-warni dan berkhasiat iaitu contohnya seperti buah apel, buah pisang, manggis, anggur dan juga mangga. Okey, slide seterusnya memfokuskan kepada perkataan dalam bahasa Melayu. Okey, contohnya seperti ibu, ayah, adik. Okey, seterusnya bola dan juga meja. Melalui perkataan ini, kanak-kanak bukan sahaja belajar bahasa, malah diterapkan nilai kekeluargaan serta kepentingan menghormati ibu bapa dan menyayangi ahli keluarga. Okey, kemudian slide perkataan dalam bahasa Inggeris. Diperkenalkan itu pendedahan kepada bahasa kedua ini membantu perkembangan kognitif kanak-kanak serta membina keyakinan awal dalam pembelajaran bahasa. Contohnya perkataan asas yang biasa digunakan adalah cat, dog, eye, terusnya nose dan lastly baby. Okay, slide seterusnya ialah perkataan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab diperkenalkan sebagai bahasa Al-Quran dan bahasa Islam. Perkataan asas yang boleh digunakan adalah iaitu syukran, iaitu bermaksud terima kasih, afwan bermaksud sama-sama, seterusnya adalah asif bermaksud maaf, seterusnya adalah ihzar bermaksud awas ataupun berhati-hati dan akhir sekali adalah qasirun iaitu pendek. Okey. Akhir sekali adalah slide matematik iaitu mengira bintik-bintik merah. Bahan ini digunakan untuk memperkenalkan konsep nombor dan pengiraan. Slide sini mengandungi bilangan bermula daripada 31, 32. Kanak-kanak boleh mengira di bintik-bintik merah ini. Okey, sehingga 35. Okey, itu sahaja. Secara keseluruhannya, bahan mengajar ini bertujuan untuk membantu ibu bapa dan pendidik memberikan pendidikan awal yang seimbang dari segi ilmu, akhlak dan nilai Islam agar kanak-kanak membesar sebagai individu yang berpengetahuan, berakhlak mulia dan bersyukur kepada Allah SWT. Sekian, terima kasih.